Orang tua-tua dulu selalu pesan, jangan makan bertindih pinggan. Biasanya budak-budak lah suka buat macam ni. Kalau buat juga, katanya hidup akan susah. Apa kaitan pinggan dengan hidup susah? Sebenarnya, kepercayaan ni datang dari kehidupan zaman dulu. Pinggan dulu kebanyakannya jenis tanah liat atau tembikar. Jadi rapuh, senang retak kalau ditindih banyak. Kerana pinggan diibaratkan seperti alas meletakkan rezeki, iaitu makanan. Oleh itu, kalau pinggan retak, serpihannya berselerak, ditafsirkan seperti rezeki yang bercabang dan tidak lurus. Lagipun, bila pinggan pecah, nak beli baru bukan senang kan? Sebab tu orang tua gunakan istilah hidup susah. Kalau mereka hanya cakap, jangan tindih pinggan, nanti pecah. Budak-budak mungkin buat tak indah. Tapi bila dikaitkan dengan rezeki dan simbol hidup susah, kesannya lebih mendalam. Realitinya, kalau makan bertindih pinggan, akan buat lauk mudah tumpah. Pinggan susah nak basuh. Pinggan bertindih boleh jadi penuh kuah dan minyak yang melekat. Zaman dulu, air pigi kena angkut. Kalau makin kotor pinggan, makin susah kerja membasuh. Sebab tu hidup susah tu hanyalah kiasan. Cara orang tua mendidik dengan bahasa yang lebih sopan. Pantang larang nenek atuk kita ni sebenarnya cara halus ajar kita tentang rezeki, kebersihan dan tertib. Korang masa kecil-kecil dulu suka ke makan tindih pinggan?